Abang tahu pasal minyak bidara ni? Untuk apa? Minyak bidara Minyak saya pernah dengar lah. Kalau dalam rawatan alternatif ni, rawatan Islam ni, katanya jin ni, jin jahat lah. Dia tak suka dengan bau bidara. Daun bidara ni. Daun bidara ni, yes. Betul yes, yes. Betul. Sebab tu dia tekankan daun bidara kat sini, and dia campur dengan 7 mandian bunga and 7 warna yang berlainan. Oh, mandi bunga tu. So dah tak payah cari bunga. Tak payah cari bunga. Dah siap dalam ni bunga. Dah siap dalam ni. Sebab tu untuk elakkan gangguan-gangguan yang tak elok, energi-energi yang negatif, fasa-fasa yang vibe yang kurang, kita nak positifkan balik diri kita. Faham? Kena mandi dengan benda ni, bang. Ni dibancuh dengan air kolam masjid tak? Macam mana? Oh, yang ni tak lah. Oh, okey. Kita tak set dia tak. Okey, Kalau air bancuk air kolam masjid. Boleh buat baru next time. Mungkin kita akan keluarkan dengan air bancuhan masjid. Cuba abang bau tengok macam mana. Abang rasa macam mana? Macam ni. Boleh bawa setuju. Tak, Akhir juga boleh. Apa aku dia bismillah. Okey, barang jadi. Barang jadi ya, bang? Barang jadi. Apa abang rasa dengan botol berapa? Dengan bau dia ni? Bau dia? Abang rasa macam mana bau dia ni? Bau dia sedap. Bau macam mana nak cakap bau? Kena bau lah, bau tahu. Kena bau lah. Kena bau tahu. Dia bau yang menenangkan tu ya. Dia bau yang macam mana nak cakap Ya. Kan? Apa? Betul. Sedap. Kita lock dengan jawapan tu Kita lock. Dia ada berapa ni bau ni? And kita ada satu lagi bang, yang Oven ni. Aku tak nak share lagi dengan apa video yang Oven ni. Dia untuk menaikkan semangat. Kadang-kadang orang tengah semangat yang tak down, semangat yang down. Okey, dia tengah semangat dia jatuh. Benda ni saya tengah ni lah. Benda ni real bang. Semangat saya. Sebab tu cara pemakaian dia pun, semangat saya untuk tarawih kurang lah. bagi semangat balik bang. Yeah. Sebab tu bila nak mandian ni pun orang cakap, time nak sabun tu pun orang cakap selawat dulu. Selawat, ambil bau sabun. Keluar. Angin. Yeah.